Tak dapat? Tak ada orang. Saya tengok dia pun mengai tu terus kat tengah. Oh. Kenal ESP tak? Abang buat ESP lah. Kenal tak? Kenal Kenal. Ada tengok ni apa? Strike challenge punya konten tak? Oh, itu saya tak tengok je bang. Tak tengok je tu. Oh, abang dia buat konten-konten lah. Tak ada lagi seorang. Kau nak join strike challenge ke? Boleh ya. Boleh ya? Try no. Ada lagi sejam kan? Jom kita try no. Jom terima strike challenge lah. Okey bang. Okey, terima. Jom. Terima ni tak record. Ni Okami. Road Okami Real Lagera. Ni Okami paling latest sekali keluar Kalau dapat 1 kilo 500 gram ke atas akan dapat Real Horis. Tapi kalau dapat 1 kilo ke atas akan dapat road. Menarik tak? Menarik cuno. Menarik short kan. Okey, lepas tu kalau bawah 1 kilo akan dapat cap. Kalau atas bawah 1 kilo lebih kurang 7 ke 900 gram macam tu lah. Kalau bawah pada tu dapat curug pun ada soft rock. Jangan risau. Ada mana-mana ada. Ada mana-mana ha. Mana-mana pertama sekali ada follow akaun ESP tak? Tu mana-mana pertama sekali. Kita tengok ada tak? ESP. ESP ada follow ah. Fishing saya follow ah. Ada follow. Saya follow bang. Ada follow. Kita ada mana-mana satu, mana-mana dah. Awal lagi mana-mana dah. Ada mana-mana dah bang. Tak ada apa-apa lagi. Dapat stiker satu dengan soft rock mini tu itu yang dibak satu kena pakai setup bang. Pakai setup. Nak pakai setup yang ni. Umpan nak pakai umpan yang kecil ni ke apa? Umpan ni, umpan pakai umpan ESP. Umpan bang tak? Umpan semua umpan ESP. Pilih mana nak pakai, ambil Yang baru yang mana? Saya duk tengok yang ni yang abang dah boleh main 3 action tu. Boleh tu. Try. Mana yang rasa menarik? Ambil yang ni bang, ada kaki-kaki Jadi baru tu kan? Ni fighter. Ni paling baru ni. Ni bisa tengok. Tak BZ punya. Tak nak tengok lagi. Tak tengok lagi. Alamak. Macam mana? Umpan dia macam jenis. Apa try lagi noh, try. Ada lagi tu. Tu member kita. Alamak, member kita strike. Pogi mampu Habibi masuk depan. Tidak menang dah lah. Lupa tanya nama apa? Nama saya Muaz bang. Muaz. Allah Akbar. Dah hampir separuh jalan dah. Muaz. Panggil Muaz dah. Nama saya Muaz. Muaz. Tak bang. Dah boleh paling jauh dah. Ringan tu kan. Kabel. Lama. Hampir ni. Ada. Boleh tukar umpan tak bang? Boleh. Pilih ya. Nah. Saya minat ulat bang. Okey. Kecil-kecil ni kau dah ni. Kau try dah. Ulat gila bang. Ada. Ambil. Wah, Akbar. Oi. Lama. Gasak bang. Alhamdulillah. Pakai apa? ESP bang. Alhamdulillah. ESP brand bang. Lagera dengan Okami. Okey, umpan. Ni orang panggil apa bang? Maxi 28. Okey. Alhamdulillah. Ikan boleh bawa balik bang. Ikan ambil lah. Okey. Mana? Yang kedua pula. Okey bang. Terima. Okey, terima. Ada lagi mana-mana ni. Dari tak bang ni kalau ni baling lah. Tak apa kan. Nyari elok tadi. Keluar dia drag tadi. Bagi kan. Pangat sikit pangat member sikit. Pakai dragon pun okey juga. Ini. Dragon pun okey juga. Try semua. Ni tak BZ pun dah. Ni saja mencuba noh. Tali 15. 15 LB. Ni 836 nya. Baru punya. Prototype. Tadi tutup pula. Aduh, strike lagi. Alhamdulillah. Macam mana ni dia dah ikut lah. Alhamdulillah. Sofrock lah. Dragon. Padu lah. Silap lah. ESP silap jumpa orang pula hari ni. Alamak. Macam mana ni? Macam mana Ahok? Saya kena call Ahok. Akan tanya apa-apa Sofrock nak bagi. Macam mana nak tengok Sofrock pula? Sofrock tadi Sofrock
Messi dah pakai, Dragon dah pakai. Try soft rock lain pula. Mana ini? Oh, yang ni lah. Yang ni dia nak tengok ni. Ni Macbone. Dia dah lagi satu, Maxzilla. Abang sarai kan kata ya. Oh, ini. Soft rock Sakai. Kita try. Ni bawa betul-betul angler salah depan tu lah. Kita try rezeki depan tu lah. Root 220. Tapi resik dia Fuji dengan guideline dia ring Fuji. Lepas tu yang shock lagi dia punya blank 30T. Ni yang paling best sekali. Ni carbon handle punya. Ni sampai sini one piece punya handle. So boleh ikan ketuk, dia vibrate sini kita rasa ke tangan. Bila punya SP ke apa kan. Sensitif tu tinggi. So ikan ketuk kan, tuk rasa tu tu apa dia? Nampak? Lah try tu lah. Tengok mana tahu naik 4,5 kilo kuat dari tu. Oish. Dia berangat boleh tapi jangan berlampau orang tu kata. Ya salah kot noh. Tahu dia. Betul lah. Rasa adalah dia sebut dari tadi dah nak je. dari risaulah pemancing dengan suasana macam ni. Dengan dah manis-manis ke balik mana nak dapat. Okey, sekarang ni ikan total dapat berapa ekor? Tunjuk sikit ikan. Berapa lah. Berapa ekor? Banyak jangan bawa keluar ni lah. Ada 5 ekor. Okey, yang Muiz dapat saja berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor mana? Tunjuklah 2 ekor. Okey, 2 ekor. So frog pertama dah ambil. Frog kedua. Okey. Boleh pilih mana nak. Betul lah? Boleh pilih satu. Boleh pilih mana nak ambil. Ambil ni boleh bang? Boleh. Betul? Betul. Kodok. Boleh itu lah. So, kita punya content start challenge tamat kat sini lah. Okey. Terima kasih lah. Jumpa lagi di hari yang lain lah. Okey, baik bang. Jom.